dia suruh cari A inverse. So kalau ingat lagi, kita belajar hari Senin hari tu, di mana apabila A darabkan dengan India punya inverse, A darabkan dengan A inverse adalah bersamaan dengan I. Alhamdulillah. Okay, so ni adalah dia punya properties. Okay, so kita boleh directly tulislah ataupun kita boleh kata since AB adalah bersamaan dengan I, therefore B adalah dia punya inverse. Okay, sebab apabila kita darabkan A dengan A inverse, kalau kita dapat I, then sepatutnya kita boleh kata B tu adalah bersamaan dengan inverse. Okay, and then dia kata hence of the following linear equation. Alright, so ini sebenarnya lah dia punya soalan yang kita nak selesaikan. So macam mana kita nak solve? So macam biasa kita ada 3 step. Okay, yang pertama adalah, okay, saya start kat sini. So kita kena tulis dalam bentuk matrix dulu, iaitu AX bersamaan dengan B. So A, kita tengoklah dia punya kolom yang pertama ni. So kita akan dapat -1, 3, 4, 5, -2, -3, and then 2, -3, -4. So ini adalah dia punya A, and then X adalah, so kita punya variable adalah X, Y dengan Z. And then dia punya jawapan dia adalah 3, 0, -2. Okay, so ini adalah step yang pertama. Okay, step yang kedua adalah kita nak cari dia punya X. Okay, so kita kena cari dia punya inverse. Tapi sebab dalam soalan kita dah tahu dah dia punya inverse. Okay, yang kedua kita cari inverse. So inverse adalah bersamaan dengan B. So B adalah bersamaan dengan 1, 0, 1, -14, 4, -1, 17, 11, -3, 13. Alright, so you tak perlu cari lagi sebenarnya dia punya inverse, sebab kita dah ada dah dia punya inverse. Okay, so tak perlulah nak cari dia punya inverse, cari adjoint, apa benda semua determinant, tak perlu. Sebab kita dah ada dia punya inverse. Okay, then step yang ketiga adalah kita akan cari dia punya X. So formula X adalah X bersamaan dengan A inverse darabkan dengan B. X adalah A inverse darabkan dengan B. Okay, so basically dia adalah B darabkan dengan B lah sebenarnya. 1, 0, 1, -14, 4, -17, 11, -3, 13. Okay, and then darabkan dengan B. Tapi sorry, bukan B ni bukan B yang ni. Dia adalah B yang ini. Okay, so 3, 0, -2. Alright, and then kira lah. So basically row darabkan dengan kolom, 3 tambah 0 tolak 2, -14 darab. Okay, -14 darabkan dengan 3, -42 tambah 0, 17 darab 2, 34. And then kita 11 darab 3, 33 tolak 0 ataupun tambah 0 tolak 13 darab 2, 26. 26. Kalau kalkulator saya akan dapat 3 tolak 1, 2, 1, -42 tambah 34, saya akan dapat -8, dan 33 tolak 26, dia akan dapat 7. Okay, so ni step yang ketiga. And then step yang terakhir
akan tulis dia punya jawapan. Okay, remember macam saya cakap, ini bukan jawapan dia Maksudnya bukan jawapan akhir, tapi jawapan akhir adalah X dia sama dengan 1, Y bersamaan dengan negatif 8 dan Z adalah bersamaan dengan 7. So ini baru dia punya jawapan. Okay. So you kena apply 4 step lah untuk kira dia punya nilai X, Y dengan Z. Cuma je untuk cari inverse tu depends kepada soalan. Kalau dia dah ada inverse, you guna je inverse yang kita cari tu. Tapi kalau dia tak di inverse, you kena carilah. So macam mana nak cari inverse, gunakan adjoint method. Okay. Alright. So next kita pergi kepada soalan ataupun example yang terakhir. Alright. So untuk example yang terakhir ni adalah soalan situasi lah. Okay. Soalan situasi di mana kita ada Ali, Bob and Ravi bought 3 tickets for separate performance. The table below shows the number of tickets bought by each of them. So dia beli tiga event lah, konsert, orkestra dengan opera. Okay. So the first question is, if the total cost for Ali was 122, Bob 87, Ravi 146, represent the information in the form of 3 equation and express in the matrix equation. Okay. So macam mana kita nak tukarkan dia kepada bentuk matrix? Okay, first kali kita tengok je dia punya table ni. Okay, so daripada table ni kita boleh katakan yang X ni adalah Ali dan Y ni adalah Bob. Ni ke? Sekejap. Sekejap. Okay, bukan. X ni adalah konsert. Okay, Y ni adalah orkestra. And Z ni adalah opera. Okay, so dia akan jadi 2X tambah dengan Y tambah dengan Z adalah bersamaan dengan 122. Okay, so yang equation pertama ni adalah equation untuk Ali lah. So maksudnya dia beli 2 konsert, 1 orkestra dan 1 opera. And then untuk Bob pula, dia akan beli 1 konsert, dia akan beli 1 orkestra dan 1 opera sama dengan RM87. And yang ketiga adalah untuk Ravi. So Ravi beli 2 konsert, tambah 2 orkestra dan tambah 1 opera. Total dia adalah bersamaan dengan 146. Okay, so ini kita panggil sebagai system of linear equation lah ataupun 3 equation. And then sepatutnya kita kena tukarkan dalam bentuk matrix equation. So apa itu matrix equation? Yang kita belajar lah AX bersamaan dengan B. So A ni tengok dia punya perkali dia, so dia akan jadi 2, 1, 1, 1, 1, 1 and 2, 2, 1. Okay. So penting sebab ada pelajar dia terus tukarkan kepada matrix equation. Tak, dia kena tukarkan dulu kepada equation, lepas tu baru pergi kepada matrix. Okay, and then kita ada X, Y, Z bersamaan dengan 122, 87 dan 146. Okay, so X sama dengan P. So kalau soalan system of linear equation memang kita akan buat benda ni lah. Ni adalah benda yang pertama yang kita akan buat.
Alright, dan kita pergi kepada soalan nombor 2. Dia kata find the cost per ticket for each of the performance. So maksudnya apa? Dia nak suruh cari nilai X, nilai Y dan nilai Z. Okay, so macam mana kita nak cari? So macam biasalah, daripada AX equal to B ni daripada sini kan. So kita ada AX bersamaan dengan B. So kita tahu X adalah bersamaan dengan A inverse darabkan dengan B. So kita perlu cari dia punya inverse. So macam mana nak cari inverse? Yang kita dah belajar, kita akan gunakan adjoint. So inverse adalah 1 over determinant of A darabkan dengan adjoint A. So kita akan cari dulu dia punya determinant. So determinant ni kita dah buatlah dalam kelas. Okay, so ini adalah kita punya matrices. So saya akan pilih row yang pertama. So dia akan jadi 2 positif. Dan kita akan tutup row pertama, kolom pertama. So dia akan jadi 1, 1, 2, 1. And then tolak 1. Tutup dia akan jadi 1, 2, 1, 1. And then tambah 1. So dia akan tutup 1, 1, 2, 2. Right, and then macam biasa kita akan darab lah AD minus BC. Kalau satu ni tak payah tulis pun tak apa. Kita akan dapat jawapan dia negatif 1. Okay, dah dapat dia punya determinant, kita nak cari adjoint pula. So adjoint, okay. Alright, so adjoint adjoint adalah cofactor transpose. Kita akan buat K besar. So kita akan letak dulu dia punya sign. So yang ni I think semua orang dah familiar dah. Okay, lepas tu kita akan letak dia punya determinant. So ni akan jadi 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 2. 1, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Okay, lepas tu kita akan buatlah dia punya pendaraban tu. So AD minus BC kan. So dia akan jadi 1 tolak 2. So dia akan jadi negatif 1 tolak 2. So dia akan jadi 2, 2. So, kamu teruskan lah. Okay, so yang akan dapat dia punya jawapan. Jawapan dia dah. Okay, saya terlupa kita letak dia punya transpose. Okay, jawapan dia akan dapat negatif 1, 1, 0, 1, 0, negatif 2. 0, negatif 1, 1, transpose. So, selagi kita tak tak transposekan dia, selagi tu kita akan letak T lah. Okay, so now kita akan transposekan dia. So dia akan jadi negatif 1, 1, 0, 1, 0, negatif 1 dan 0, negatif 2, 1. So ini adalah kamu punya adjoint. Okay, so kita pergi balik kepada kita punya formula. Okay, so kita nak cari dia punya inverse adalah bersamaan 1 over determinant of A. So determinant adalah 1 over negative 1. And then darabkan dengan adjoint yang kita dah dapat tadi, masukkan sahaja. Okay, tapi tak boleh tinggal macam ni, kita kena darab masuk negatif 1. So dia akan jadi 1, negatif 1, 0, negatif 1, 0, 1, 0, 2, negatif 1. Okay, so ni baru inverse. So now kita nak cari X kan.
So formula dia lah X darabkan dengan A inverse darabkan dengan B. So A inverse adalah 1, negatif 1, kosong, negatif 1, kosong 1, kosong 2, negatif 1 darabkan dengan B. So B dia berapa tadi? 122, 87 dan 146. Right? And then kita akan dapat darablah macam biasa row darabkan dengan kolom. Kita dapat 122 tolak 87 tambah dengan kosong, and then negatif 122 tambah kosong tambah 146, and the last one kosong tambah 144 tolak 146. Okay, so saya sambung kat sini tak muat. So kita ada jawapan ni dapatlah okay, so kita dapatlah jawapan dia 35, 24 dengan 28. Okay, tapi ni bukan jawapan dia. Okay, macam saya cakap tadi, kita kena tulis dia punya X, Y dengan Z. So dalam kes ni, disebabkan dia adalah situasi punya soalan, so kita kena tulis apa itu X, apa itu Y and apa itu Z. Contoh, okay, jawapan dia concert, dia punya kos adalah X samaan dengan RM35. Dia kena letak unit juga. Okay, ni kita ada orkestra. Y adalah samaan dengan RM berapa? RM24 untuk satu tiket. Dan kita ada opera iaitu Z, RM28 untuk satu tiket. Okay, so ini sangat-sangat penting, especially soalan yang ada situasi macam ni. So you kena letaklah dia punya unit, katalah dia punya unit adalah ringgit Malaysia, kita letak RM. Tapi kalau dia punya unit adalah kilometer, kita letaklah kilometer, sentimeter, kilogram dan sebagainya. Okay, tapi kalau soalan yang tadi dia tak ada unit kan, maksudnya dia hanyalah X, Y, Z. So kita letak je lah X, Y dengan Z. Okay, alright. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Determine how much it would cost Hassan to purchase 2 concert, 1 orchestra and 3 opera ticket. So dekat sini kita akan berpandukan kepada kita punya jawapan lah. Okay, so, sekarang ni nak beli 2 concert. So basically 2 darabkan dengan X tambah 1 darabkan dengan Y tambah dengan 3 opera. So X berapa? X sama dengan RM35 tambah RM24 tambah 3 darab 28. Dan you tekanlah kalkulator, you akan dapat total dia adalah RM178. Okay, so yang ni soalan ni dia akan bergantung kepada soalan B. So kalau you salah dekat sini, masih salah nilai X dengan Y, Z, jawapan dia akan salah lah dekat sini. Okay, tapi dia masih lagi ada markah. Markah apa? Apabila you buat dia punya you masukkan nilai X, Y dengan Z tu, you akan dapat markah jugalah. Cumanya jawapan akhir dekat sini you tak dapat markah. Okay. Okay. So dah habis lah untuk example yang ketiga untuk system of linear equation. So you boleh ikut je follow example ni untuk jawab soalan tutorial untuk soalan system of linear equation. Alright, so ni ada exercise lah. Kalau ada yang nak buat boleh screenshot dulu sebelum kita masuk kepada chapter yang keempat. Okay, so habis dah untuk chapter 3. So hari ni kita ada masa lagi, so kita akan masuk kepada chapter 4. Okay, so untuk chapter 4 kita punya tajuk adalah linear programming. So I am not sure lah you pernah belajar ke tidak, tapi rasanya macam pernah di sekolah. So this topic is quite easy sebenarnya, sebab dia hanya perlu
lukis graf sahaja sebenarnya. Okay. So saya rasa chapter 4 ni akan jadi topik yang digemari oleh pelajar lah. Okay. So untuk chapter 4 kita ada dua subtopik, iaitu system of linear equalities dan solving problem involving system of linear inequalities. So kenapa kita belajar sistem ni? Basically untuk kita solve problem lah. Okay. So nanti problem kita pun adalah berdasarkan business dengan account. Okay. Sebab kamu adalah pelajar perakaunan kan. So kita punya problem pun akan melibatkan business and account. Okay. Tapi sebelum kita nak solving problem, kita belajar dulu apa itu system of linear inequalities. Okay. So kita ada introduction sikit berkaitan dengan soalan. Okay. So kenapa saya nak tunjukkan soalan ni juga? Sebab ada pelajar yang dia tak faham apa itu linear inequalities. Okay, dari segi dalam kehidupan yang sebenar lah. Okay. Okay, contoh dia adalah guess the amount of money that Azrul and Haris have in their wallet at any particular time. Consider the following expression. Alright. So yang pertama, together they have exactly RM50 in their wallet. Okay. So dia punya keyword dia adalah exactly. So exactly ni maksudnya apa? Exactly ni maksudnya betul-betul lah dia ada RM50 dalam wallet dia. Okay. So masa dia kat sini, okay, katalah kita letkan Azrul ni sebagai X, Haris ni sebagai Y. So dia akan ada X tambah dengan Y adalah bersamaan dengan RM50. Sebab exactly maksudnya kalau you tambahkan duit diorang memang ada RM50. So that's why kita gunakan equal. Okay, yang kedua, together they have more than RM50. So keyword dia dekat sini adalah more than. So more than maksudnya apa? Okay, boleh tulis kat komen apa yang dimaksudkan dengan more than. Hello, ada orang ke tak ni? Okay, maksud dia greater than, maksudnya dia lebih daripada 50. So kalau kita tambahkan X tambah dengan Y is greater than 50. So dia ada equal ke tak ada? Okay, boleh komen? Ada equal ke tak ada? Tiada. No. Orang sama je. Okay, tak ada. Okay, so dia lebih daripada 50. Alright. Okay, yang ketiga, together they have less than 150. So keyword dia adalah kurang daripada. Kalau kita tambahkan X kurang daripada 100. Less than. So dia duit dia kurang lah. So tak ada equal. Dan yang keempat, at least. At least. So ni pun ramai lah. Nanti dia tanya, sir, at least ni apa dia punya inequalities? At least ni paling kurang. Okay, paling kurang pun RM50. Tapi dia punya ayat dia kata they have at least RM50 each in their wallet. So maksudnya Azrul dia akan ada at least RM50 and Y pun adalah RM50. Nampak sebab dia bukannya campur X dengan Y, tapi dia ada X lebih besar daripada 50 and Y at least RM50 dalam wallet. Okay, yang kelima. Ni take note dalam nota tak ada at most. Okay, at most ni kan, maksud dia paling banyak pun RM50.
So macam mana dia punya inequalities? X kurang daripada 50 and Y pun kurang daripada 50. Sebab dalam duit dia RM50 lah. Paling banyak pun. Macam saya punya dompet, dompet saya paling banyak pun RM50. Okay. So itu adalah macam mana kita nak tulis dia punya inequalities lah. Sebab untuk chapter 4 ni banyak ayat. So dia kena gantikan ayat tu ke dalam bentuk inequalities. Selepas ni tolong jangan tanya kalau at most tu apa, at least tu apa. So supposedly you should know apa yang dimasukkan dengan benda-benda tersebut. Okay. Okay, so tu adalah introduction lah. Okay, saya nak faham apa yang dimasukkan dengan benda-benda macam tu. So kalau kita balik kepada nota, so nota pun kita dah senaraikan semua keyword yang ada. So dia macam tak ada alasan kamu tak tahu apa maksud ayat tu. Okay? So sebab tu pentingnya ada nota. Nota ni sangat penting. Nanti bila tengok soalan tutorial, jangan gunakan you punya kepala. Kepala kamu memang akan lupa banyak benda. So that's why kita ada nota. So tengok nota. Contohnya dia kata y is greater than. So maksudnya apa? Dia adalah y greater than mx sama dengan c. Okay. And then kita akan ada region. So region ni apa? Region ni adalah area lah. So area ni kalau dia greater than, dia akan ada dekat atas. Kalau less than, contohnya okay, ni less than kan? So area dia akan berada di bawah. Okay. And kalau you tengok, kita ada dotted line. Dotted kita ada line yang putus-putus ni dengan solid line. So apa beza dia? Kalau solid line, kita punya inequalities ada equal. Kalau dia putus-putus, dia punya inequalities tak ada equal. Okay. So you boleh tengok lah, you boleh baca sendiri. Banyak ni keyword ni semua dah ada. So supposedly should be no problem lah untuk kita tulis dalam bentuk inequalities. Alright, so ini adalah introduction kepada macam mana dia punya keyword, macam mana dia punya inequalities and macam mana dia punya region. So now kita nak pergi kepada sistem. Okay, so apa maksud sistem? Sistem ni maksudnya basically dia ada lebih daripada dua ataupun lebih daripada dua inequalities lah. So kalau satu je kita tak panggil sistem, kita panggil sebagai linear inequalities. Tapi kalau dia ada lebih daripada dua, kita panggil sebagai sistem. So sistem ni ini adalah kita panggil sebagai sistem. Alright, yang ketiga lah kita panggil sebagai feasible region. Region tadi tu, cumanya region ni kita boleh bahagikan kepada dua, sama ada closed region ataupun open region. So apa maksud closed region? Basically kita punya region tu dia tak ada dia tak ada lubang lah, dia tak ada, dia akan bounded by all the line. Tapi kalau open region, dia akan ada lubang lah. So kalau you tengok dekat sini, dia tak ada line dekat sini kan. So ini kita panggil sebagai open region. Alright. So now kita pergi kepada yang keempat, iaitu represent the system of linear inequalities graphically. So macam mana kita nak lukis kita punya inequalities tu dalam bentuk graph. Okay, so yang pertama sekali kita kena tahu yang kita punya equation inequalities ni semuanya adalah linear. So bila linear inequalities, kita punya graph adalah graph straight line. Okay, so dia tak ada graph masam ke senyum tadi, itu adalah quadratic inequality. Sekarang kita ada linear inequality saja. So basically kita punya line adalah straight line. So sangat-sangat mudah. Okay, so macam mana kita nak lukis? Okay, so dia ada dua step lah. Yang pertama sekali ada calculation. So calculation ni macam mana nak buat?
basically kita akan cari apabila kita punya X bersamaan dengan kosong, berapa dia punya Y, and kalau dia punya Y kosong, berapa dia punya nilai X. Okay, so lepas kita dah dapat 2 point, so ni akan jadi 2 point lah. Okay, ni point yang pertama dan ini adalah point yang kedua. So lepas kita dah dapat 2 point ni, kita akan sketch ataupun kita akan letak dekat kita punya graf tu line tersebut. Contohnya X tambah 1. Okay, ni kan. Okay, so dia letak kat sini, dia letak dekat sini. Lepas tu kita akan ambil pembaris. So untuk graf boleh guna pensel Kita akan ambil pembaris dan kita akan gabungkan kita punya line tu menjadi satu line. Okay, tak apa, kita akan buat example. Okay, cuma ada nota dekat sini, always label kamu punya line tu dengan equal sign. Okay, so maksudnya apa? Walaupun kita punya inequalities tu adalah inequalities kan, tapi apabila kita label, okay, label ni maksudnya apa? Dekat graf ni kita kena label. Ni dia panggil label. So bila label kita akan letak equal sign lah, bukannya inequalities. And then clearly label the X and Y intercept on the graph. So kalau dia ada langgar X ataupun langgar Y, you kena labelkan dia punya X dengan Y tersebut. And then yang terakhir, you can shade the visible region. Okay, kita tengok example yang pertama. Okay. So, pertama sekali kita akan kira lah X tambah 2Y is greater than 4. Okay, so buat kotak. Lepas tu sini X, sini Y. And then kita akan kira kalau X kosong, Y berapa, Y kosong, X sama dengan berapa. Okay, so maksudnya apa? Kalau X kosong, okay, so kosong tambah 2Y bersamaan dengan 4. So 2Y adalah bersamaan dengan 4. So Y adalah bersamaan dengan 2. Tekan lah. Ataupun you boleh guna calculator. You suka kan guna calculator kan untuk cari dia punya unknown kan? Yang left and right tu. Boleh juga, tak ada masalah. Okay. And then kalau Y kosong pula, X sama dengan berapa? So kalau Y kosong, X sama dengan 4. Macam mana nak tunjuk? X tambah 2 darab kosong sama dengan 4. So X sama dengan 4. Okay. Lepas kita kira pula inequalities yang kedua. Kita ada 2X tambah Y bersamaan dengan 3. Sama juga X, Y, X kosong, Y kosong. So kalau X kosong, Y bersamaan dengan 3. So kalau Y kosong, X bersamaan dengan 3/2. Okay. So yang ni tak payah kira lah. X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Okay, sekarang kita akan lukis dia punya graf. Okay, so graf ni you boleh ambil pensel lah. Okay, boleh gunakan pensel. Okay, so kalau saya guna pembaris, kamu pun kena guna pembaris. Okay, so ni adalah dia punya X, Y dengan X dengan Y. So, first kali kita akan lukis yang ini. So, kita ada X kosong 2. Okay, so ni X kosong 2 dengan Y adalah kosong 4. So, benda ni you akan plot dalam kertas graf lah. Oh, lupa nak bagi tahu, nanti you kena beli kertas graf yang warna hijau tu. Tapi kita tak guna banyak sebenarnya. So actually you boleh share lah satu plastik tu. Mungkin ada 10 ke, 10 graf tu you boleh share lah ramai-ramai. Okay, sebab kita akan guna tak banyak lah. Okay, and dalam assignment tu kita akan gunakan kertas graf. Alright. So, okay, berbalik kepada kita punya sketching tadi. So, lepas kita dah plot dua line ni. So, you ambil pembaris. Lepas tu you gabungkan sahaja dia punya
line ni. Okay, so saya guna warna lain. Okay. Okay, so ambil pembaris. Okay, lepas tu jangan lupa label X tambah Y bersamaan dengan 4. Okay, lepas tu kita nak sketch pula. Okay, yang kedua. So kita ada X kosong dengan 3. So X kosong Y 3. So Y 3 katalah dekat sini. And then X kosong Y 3 bahagi 2, 1.5. Okay, lepas tu you ambil pembaris, you gabungkan sahaja dua line tersebut. Okay, kita guna warna biru. Okay, lepas tu and jangan lupa label 2x. Okay, so macam mana kita nak sketch x greater than or equal to 0? So sebenarnya x greater than or equal to 0 tu adalah y exists. Okay, so ni adalah y kan, ataupun x adalah bersamaan dengan kosong. And then y equal to 0 ni adalah x exists, di mana y adalah bersamaan dengan kosong. Okay, so ni adalah dia punya sketching. Sekarang ni kita nak shade the visible region. So macam mana nak shade visible region? Okay, tengok First sekali you kena tengok you punya inequalities. Okay, inequalities ni kita kena baca daripada y. Okay, y ataupun kita boleh pindahkan 2y adalah greater than 4 tolak dengan x. So you tengok dia punya y ni, dia adalah greater than. Maksudnya kamu punya garisan tu lebih besar daripada 4 tolak x. So bila dia greater than, kita akan tengok bahagian atas. Okay, saya akan lorekkan. So basically kita akan lorekkan bahagian atas. Sebab dia adalah greater than. Okay, dapat Okay, yang kedua pula. Kita ada y lebih besar daripada 3 tolak dengan x. Sama juga y kita lebih besar daripada 3 tolak x. So maksudnya you punya direction adalah bahagian atas. Okay, so bahagian atas. Okay. So, di manakah kita punya shaded region? Okay, shaded region kita akan berada di sini. Okay, nampak So, kenapa saya punya lorekan tu tak melebihi garisan X dengan Y? Sebab ada benda ni. Dia lebih besar daripada X and dia lebih besar daripada Y. Okay, so that's why kita punya graf tak akan lebih lah, walaupun dari segi garisan dekat biru dengan hijau ni, dia akan ada area yang dekat negatif lah. Tapi kita tak boleh lepas daripada tu sebab kita ada benda ni. Kalau dia tak ada benda ni, dia tak nyatakan benda ni, kita boleh pergi dekat bahagian negatif ni. Maksudnya dekat area ni boleh, dekat area ni pun boleh, dekat area ni pun boleh. Tapi sebab dia dah kata X dengan Y tu lebih besar daripada kosong, so kita hanya consider yang ini sahajalah. Okay, so you punya area adalah dekat bahagian ni. Okay, so mula-mula memang yang confused tapi sebenarnya sangat senang lah. Okay, sebenarnya sangat senang. You tengok je kalau dia greater than dia ke atas, kalau dia less than dia ke bawah.
Alright. Cumanya ada pelajar yang dia confuse macam mana nak shaded the region. So kita akan tengok dekat bahagian mana yang dia punya apa area tu lah. Okay. Okay. Kita pergi kepada soalan kedua. Okay, sama juga. First kali kita akan buat calculation. Okay, yang pertama kita ada 5 tolak X sama dengan 2Y. Kita ada X kosong, Y kosong. Okay, so yang nak congak pun boleh ataupun yang nak guna calculator pun boleh. Tapi better guna calculator lah supaya tak salah. Sebab saya dah power. So bolehlah congak. Okay. So X sama dengan kosong. Y bersamaan dengan berapa? 5/2. And then kalau Y kosong, X bersamaan dengan 5. Okay, lepas tu yang kedua, Y tolak 3X bersamaan dengan 6. Sama juga. X, Y. So X kosong, Y kosong. So X kosong adalah Y bersamaan dengan 6. Kalau Y kosong, X bersamaan dengan negatif 6 bagi 3, 2. Okay. Lepas tu, macam biasa lah. Okay, lukis dia punya garisan X dan garisan Y. Okay, lepas tu you tengok point dia. Okay, point yang pertama kita ada X kosong, Y bersamaan dengan 5/2. 5/2 lebih kurang 2.5 lah. Okay. And then Y kosong, X bersamaan dengan 5. So dia akan jadi jauh sikit. Kita ambil pembaris. Okay, kita guna hijau. Gabungkan sahaja dua line tersebut. Okay. So mungkin ada yang tanyalah walaupun tak ada yang tanya. Kenapa yang ni solid line, yang ni kita guna dotted line ataupun pisah-pisah sebab kita tengok dia punya inequality. So ni tak ada equal. So dia akan jadi dotted line tapi yang ni dia ada equal kan. So bila dia ada equal, kita punya line adalah solid. Okay, lepas tu kita sketch pula graf yang kedua. So kalau X kosong, Y bersamaan dengan 6. X kosong, Y bersamaan dengan 6. So 6 dia akan jauh sikit lah. And then kalau Y kosong, X bersamaan dengan negatif 2. So negatif 2 dekat sini. Okay, sama juga. Kita guna merah pula. Kita ambil dia punya pembaris. Dan kita gabungkan sahaja dia punya line. So yang ni kita akan gunakan putus-putus. Sebab dia tak ada equal. Okay, sorry, jangan lupa label. Saya ni 5 tolak X samaan dengan 2. Okay. So sekarang kita cuba untuk lukis dia punya shaded region. Tapi sebelum tu label dulu dia punya X. So ni adalah Y di mana X bersamaan dengan kosong. Dan ini adalah X di mana Y adalah bersamaan dengan kosong. Okay. So sekarang kita cuba untuk sketch dia punya shaded region. Okay. So kalau dah ada Y kat sebelah kanan ni, so better you pindahkan dia sebelah kiri. So dia akan jadi Y greater than or equal to 5 tolak dengan X. Okay, sebab saya tak nak kamu confuse. Sebab ada, kamu boleh baca je. Y ni lebih besar daripada 5 tolak X. Tapi saya yakin ada pelajar dia nampak less than, dia kata dia adalah less than. Tak. Okay, so you pindahkan kamu punya Y tu pergi sebelah kiri. So dia akan jadi 2Y greater than 5 tolak X. So maksudnya dia adalah lebih besar ataupun dia akan jadi dekat atas. Okay. And then yang kedua,
Y is less than 6 tambah 3X. So yang nampak dia Y kurang. So bila kurang, kita akan lorekkan bahagian bawah ataupun bahagian kiri lah. Kiri ke kanan? Okay. Okay. Okay, tak apa. Yang ini kita akan sambung next class. Saya rasa macam ada salah. Tapi tak apalah. Masa dah habis. So next week kita akan sambung lah. Tapi rasanya hari Isnin cuti. So kita akan jumpa hari Rabu minggu depan. Okay. So thank you very much and see you next class.